kisah benar seram rakan saya yang bekerja sebagai pagar. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Ini kisah benar misteri dan seram. Pada tengah malam ini, saya akan menceritakan pengalaman kisah benar seram rakan saya yang bekerja sebagai pagar. Ia bernama Rizal, bukan nama sebenar lah. Kisah ini berlaku pada tahun 2004. Rizal ketika itu sedang bekerja sebagai security guard di hospital di daerah negeri Perak. Katanya, dia ketika itu sedang bertugas pada waktu pagi dan hanya dia bekerja keseorangan di dom A di hospital itu. Rakannya telah balik ke rumah kerana ada hal yang mustahak. Hendak tak hendak, Rizal terpaksa akul juga dengan kehendak rakannya. Ada juga rakan-rakan yang memberikan nasihat kepada Rizal dan mengatakan bahawa di hospital tempat Rizal bekerja itu keras. Ialah batu semua keras lah. Dan penunggu. Rizal tidak kisah dengan cerita dari rakannya. Kerana disitulah tempat Rizal mencari rezeki untuk menyara anak dan isterinya. Hendak dijadikan cerita, pada malam itu hujan turun renyai-renyai. Salakah anjing mencercah keinginan pagi. Rizal seperti biasa membuat rondaannya di setiap penjuru bangunan hospital. Tetapi kali ini Rizal bertugas keseorangan kerana rakannya hal yang tidak dapat dielakkan. Waktu bertugas Rizal pada waktu itu adalah pada jam 12 tengah malam hingga 8 pagi. Waktu kejadian seram yang berlaku kepada Rizal ketika itu adalah antara jam 2.30 pagi. Waktu itu Rizal sedang membuat rondaan seorang diri ke arah belakang bangunan hospital. Ketika Rizal sedang memeriksa dari arah belakang bangunan hospital itu, secara tiba-tiba sahaja dari jauhan dia sempat seorang perempuan sedang membongkok, memakan sesuatu di hadapan tong sampah besar hospital. Rizal berasa sangat curiga akan perempuan itu. Rizal dan pakaian perempuan itu adalah pakaian pesakit berwarna putih. Kerana merasakan perempuan itu pesakit dari hospital, Rizal terus menempik dengan berkata, "Woi, buat apa tu?" Sambil Rizal menyuluh dengan lampu torchlight dengan tepat ke arah perempuan itu. Tiba-tiba saja perempuan itu menoleh ke arah Rizal. Ya Allah, berbau darah Rizal terlihat keadaan perempuan itu. Mulutnya penuh dengan darah berwarna coklat kehitaman. Tangannya sedang memegang sesuatu seperti tuala yang sangat kotor. Baunya hanyir terus menusuk hidung Rizal, menyebabkan Rizal berasa loya dan terasa hendak muntah. Wajah perempuan itu tidak kelihatan seperti kerana ditutupi oleh rambutnya yang panjang. Perempuan itu terus sahaja ketawa mengilai-ngilai selang-seli dengan salakan anjing yang memecah kedinginan pagi. Perempuan itu seakan tersenyum kepada Rizal. Penampakannya, taringnya itu secara perlahan-lahan hilang dari pandangan. Rizal apalagi terus saja berlari dari situ. Dia terus berlari hingga ke pokok security di dom B. Dia pun nak terkencing. Muncul ada rakannya yang sedang bertugas di dom B. Rakannya yang bertugas di dom B mula tertanya kepada Rizal apa yang telah terjadi. Rizal dengan wajah yang pucat dan menggigil terus menunjuk ke arah tong sampah yang diperiksa tadi. Rakannya sahaja memberi air Rizal minum, ketum, dan menyuruh Rizal mengucap istighfar. Rizal menceritakan apa yang telah terjadi kepada dirinya sendiri tadi. Rakannya yang mendengar cerita Rizal seram sejuk. Dia pun memberi idea supaya Rizal lepak saja dengan dom B. Rakannya hendak pergi meriksa tong sampah,
tempat perempuan itu menghilang, tetapi terus saja dihalang oleh Rizal. Rizal berkata, biarkanlah saja makhluk itu. Nanti dia kacau pula kedua-dua pagi ini, kata Rizal mengangguk tanda faham. Itulah kisah benar yang berlaku di Rizal. Assalamualaikum. Nantikan lagi kisah benar seram dan misteri yang akan datang. InsyaAllah. Alam gaib itu ada. Kita semua tidak sendirian.